Indah nian pemandangan di sini. Teringat saya akan bab 2 pemfakturan dan pecahan algebra yang telah diajarkan oleh Cikgu Noliza yang tampak jelita di kelas hari itu. Cikgu Noliza ada mengatakan bahawa kita boleh belajar matematik menggunakan pelbagai cara. Betul ke? Ya, betul. Kita kan sudah menuju ke arah revolusi 5.0. Semuanya di hujung jari. Banyak aplikasi yang boleh kita gunakan untuk cabang ilmu matematik. Contohnya aplikasi Gaut AI. Wah, betul juga tu. Marilah kita terokai bersama-sama. Cikgu Noliza pun nak buat ujian bab 2. Sambil menyelam, boleh minum air ni. Tak lemas ke macam tu? Ikut kamu lah. Asalkan kamu bahagia. Aku bercakap dengan seekor anak ke ni? Kamu boleh bercakap ke? Miau, miau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Tagib Akib Ismail dan nombor metrik saya adalah A24 HP0107. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita lihat bahagian bab 2 pemfakturan dan pecahan algebra dan cara mengimplementasikan subtopik 2.3 di dalam aplikasi Gaut AI, iaitu ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Apa itu Gaut AI? Gaut AI merupakan salah satu aplikasi pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah matematik secara terperinci. Bukan itu saja, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk kita menelaah ilmu matematik. Adakah aplikasi ini hanya memfokuskan kepada cabang ilmu matematik sahaja? Tidak sama sekali, kerana aplikasi ini juga dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah subjek-subjek sains seperti subjek fizik dan juga subjek kimia. Detetan daripada itu, Gaut AI juga dapat digunakan dalam pelbagai peringkat umur dan juga dapat diakses melalui Android dan juga iOS. Apa yang aplikasi ini ada ya? Bagaimana kita boleh guna aplikasi ini? Jom kita lihat bersama-sama. Melalui aplikasi ini, kita dapat menggunakan Gaut AI menggunakan dua cara, iaitu dengan memuat turun gambar soalan dan juga menggunakan kalkulator yang telah disiap sediakan dalam aplikasi ini. Bab sudah kita ketahui, AI juga telah dipilih. Mari kita buat soalan pula. Mesti seronok belajar sambil menggunakan AI ini. Apa yang kita dapat lihat daripada paparan Gaut AI ini? Jom kita teliti satu persatu. Berikut adalah contoh pertama di mana ungkapan algebra yang dipaparkan menggunakan asas operasi bahagi di dalam Gaut AI. Bagi soalan permudahan seperti contoh yang pertama ini, murid dapat menggunakan kalkulator yang disediakan untuk menaip soalan yang diberikan. Seterusnya, murid dikehendaki untuk menekan butang yang memaparkan emotikon anak panah. Paparan mengenai penerangan jalan kira setiap langkah akan dijelaskan sehingga jawapan akhir. Di sini, kita boleh membatalkan faktor sempurna di pengangka dan penyebut soalan tersebut. Sebagai langkah terakhir, kita perlu permudahkan ungkapan tersebut dengan hanya membatalkan faktor sempurna. Mudah juga ya? Seronok pula tu. Mari kita buat contoh yang lain pula. Seterusnya, kita beralih pada contoh kedua yang memaparkan situasi dalam menyelesaikan masalah ungkapan algebra dengan menggunakan Gaut AI. Perkara pertama yang dapat murid lakukan adalah dengan mengeluarkan maklumat daripada soalan yang diberikan. Bagaimana kita mahu mencari hasil darab umur James dan Bond dan ungkapkan dalam sebutan X? Mari kita rujuk Gaut AI. Seperti yang kita dapat lihat, umur Bond adalah 2X tambah 3. Umur James pula adalah 2 kali ganda umur Bond. Jadi, kita perlu darabkan umur James dengan 2. Selepas itu, darabkan umur James dan umur Bond. Daripada ini, kita boleh menggunakan konsep kembangan. Selepas kita permudahkannya,
jawapan akhir adalah 8x kuasa 2 tambah 24x tambah 18. Tanpa kita sedari, terdapat banyak kelebihan yang dapat kita gunakan melalui aplikasi Gulf AI. Antaranya, yang pertama, aplikasi ini dapat digunakan sepanjang masa. Selain itu, aplikasi ini juga dapat melatih murid untuk mengimplementasikan pembelajaran secara kendiri. Hal ini demikian kerana aplikasi ini dapat mengasah kemahiran kognitif murid dengan lebih baik. Tambahan pula, aplikasi ini turut dapat dijadikan sebagai salah satu medium untuk murid menyelesaikan masalah dalam masa yang singkat sekaligus menjelaskan konsep pemahaman matematik. Rentetan daripada itu, aplikasi Gulf AI juga dapat dijadikan sebagai alat bantu mengajar dan membantu guru dalam membentuk satu struktur pengajaran yang menarik. Seronok juga ya belajar menggunakan AI ini. Saya sebagai murid dapat menimba ilmu yang baharu dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan soalan matematik. Bukan itu sahaja Thaqif. Kedua-dua murid dan guru turut dapat melaksanakan proses pembelajaran dan pemudahcaraan dengan lebih optimal menggunakan perisian Gulf AI. Betul tu betul. Saya sangat setuju. Pijak juga ya awak Arnab. Baru tahu ke? Terima kasih menonton. Sama-sama. Bukan awak lah. Biarlah.